Ya kadang-kadang taat pada tanah air boleh kat orang perintah dia orang jajah dah saja. Jadi ikhlas hanya lillah. Pada tanah air, bila ikhlas pada Allah, automatik kita jadi ikhlas pada tanah air. Kerana tanah air tempat kita duduk. Allah Ta'ala buat tanah air kita panggil untuk kita duduk. Dan kita duduk ni untuk jadi hamba dia. Allah Ta'ala buat tanah untuk kita duduk. Allah Ta'ala buat turun agama dari langit singgah atas kita. Dia tak singgah atas tanah dah. Tak singgah atas bukit, tak singgah atas kita. Allah Ta'ala buat turun agama dari langit singgah atas orang. Orang sendiri itu singgah atas bumi, tanah air kita panggil. Jadi ikhlas pada Allah jadi habis comel berlaku pada air. Ikhlas pada Allah, automatik kita duduk atas muka bumi ni tak curi. Curi kan apa? Tuhan marah. Bukan tanah air marah dah, tak Tuhan marah. Kita baik dengan orang, kita sebar perangai baik, khuluk karim perangai baik. Ini para hadis semua kena faham boleh. Banyak perkataan disalahgunakan oleh orang yang tidak beriman pada Allah dan orang yang tidak mengetahui pengajaran agama.